Okey bang, Assalamualaikum. Tujuan saya mari bang untuk ngesoh ikan tepak yang pertama di Kolam Pazir, Pitajaya, Nasi Dingin, Hulu Terengganu. Ikan tepak yang pertama bang, nombor joran dia 5777. Masa dia timbang pukul 9.32. Ikan dia tepak 2590. Tunjuk sikit isi lah. Okay. Nombor joran dia. Okey, ikan dia tepak 2590. Masa dia timbang pukul 9.32. Gelang ada. Nombor joran. Cakap sikit. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk pengesahan ikan tepak yang kedua setakat ni. Jadi setakat ni dia lah juara. Berat ikan 2590 pukul 9.45. Nombor joran 5798. Ni. Pakai baju PB. Pejabak upang ikan. Okey. Siapa sahut ikan diamond ni bang? Ya. Tanya resep Ojija. Tengok dek ikan ni. Tengok. Tadi mak makan awak muah ni tadi Muka dok malu. Setakat ni bang, pusing kali bang, nak tengok ni. Diamond cakap ni juara dah. Ni saya tanya yang akan ni. Tengok ni bang. Tengok dek. Assalamualaikum. Tujuan saya mari bang untuk ngesoh ikan tepak yang ketiga di Kolam Pazir, Pitajaya, Nasi Dingin, Hulu Terengganu. Ikan tepak yang ketiga ni bang duduk di kolam 5. Nombor joran dia 6034. Masa dia timbang pukul 9.50. Mana risik ni tunjuk. Okey, buat atas dah. Ikan dia tepak 2590. Masa dia timbang pukul 9.50. Pusing nombor joran sekali bang. Nombor joran ni tu. Okey, 6034 nombor joran. Gelang pun ada. Stiker ada. Boleh. Okey. Tujuan saya mari untuk ngesoh ikan tepak yang keempat di Kolam Pazir, Pitajaya, Nasi Dingin, Hulu Terengganu. Ikan tepak yang keempat ni bang duduk di kolam 3. Nombor joran dia 5789. Masa ditimbang pukul 11.13. Mana isi dia? Okey, 5789. Ikan dia tepak 2590. Masa ditimbang pukul 11.13. Gelang dia, bos. Okey, gelang dia, nombor joran. Okey, 5789. Abang ni. Okey bang, Assalamualaikum. Tujuan saya mari bang untuk ngesoh ikan tepak yang kelima di Kolam Pazir, Pitajaya, Nasi Dingin, Hulu Terengganu. Ikan tepak yang kelima bang duduk di kolam 4. Nombor joran yang saya terima ni bang 6896. Masa dia timbang pukul 11.23. Mana risik ayat ni bang? Abang tunjuk sikit bang boleh? Okey, 6896. Pusing belakang sekali bang. Nak tengok berat ikan. Okey, ikan abang ni tepak 2590. Masa abang ni timbang pukul 11.23.